السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah disampaikan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Enakmen Jenayah Syariah, Undang-Undang yang Mendidik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Undang-Undang Syariah merujuk kepada satu cabang perundangan Islam yang berkaitan dengan pelakuan jenayah dan hukuman terhadap kesalahan tertentu. Sebab seperti mana yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh al-jinayat, antara jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat adalah hukuman hudud yang melibatkan kes-kes jenayah seperti zina, mencuri, minum arak, qazaf iaitu tuduhan zina tanpa 4 orang saksi lelaki, murtad, dan hirabah iaitu jenayah merampas harta orang lain sama ada menggunakan kekerasan atau ugutan secara individu atau berkumpulan. Selain daripada hukuman hudud, terdapat juga hukuman berbentuk qisas iaitu hukuman balas terhadap jenayah yang melibatkan nyawa dan kecederaan anggota badan. Dalam kes sekiranya pengampunan diberikan oleh waris mangsa, maka pelaku akan dikenakan diat iaitu bayaran pampasan yang ditetapkan. Di samping itu, terdapat juga hukuman takzir iaitu hukuman yang ditentukan oleh pihak pemerintah terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas. Hukuman ini tidak ditetapkan secara khusus oleh nas, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah berdasarkan tahap keseriusan kesalahan dan maslahat umum masyarakat. Hadirin Jumaat yang dimuliakan, di Malaysia, undang-undang syariah dilaksanakan dalam bentuk syariah. Ini merupakan Di Malaysia, undang-undang syariah dilaksanakan dalam bentuk enakmen jenayah syariah di peringkat negeri-negeri. Enakmen jenayah syariah ini merupakan bentuk hukuman takzir yang digubal oleh pihak berautoriti, iaitu ulul amri, berpandukan prinsip-prinsip syariah dan masih dalam ruang lingkup bidang kuasa yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Berbeza dengan hudud dan qisas, ia mempunyai had dan bentuk hukuman yang tetap sebagaimana yang digariskan oleh nas syarak. Undang-undang syariah yang diamalkan pada hari ini lebih menumpukan kepada pelaksanaan hukuman takzir. Undang-undang ini bersifat fleksibel dalam menentukan jenis dan kadar hukuman terhadap sesuatu kesalahan tanpa menyalahi mana-mana prinsip asas syariah. Antara contoh kesalahan takzir yang diperuntukkan dalam enakmen jenayah syariah termasuklah mendakwa diri orang lain sebagai nabi, rasul, imam,
Imam Mahdi atau wali, menghina agama Islam atau mencemarkan kesucian agama, minum minuman yang memabukkan, melakukan persetubuhan luar nikah, berkhalwat dan pelbagai lagi kesalahan yang berkaitan dengan pelanggaran akhlak dan adab syar'i. Kesemua bentuk kesalahan ini diberi perhatian dalam undang-undang syariah sebagai langkah pencegahan sosial dan pembinaan masyarakat Islam yang berakhlak dan bermaruah. Maka jelaslah bahawa pelaksanaan undang-undang ini bukanlah bertujuan menghukum semata-mata, tetapi ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab ulil amr dalam menjaga 5 perkara utama yang dituntut syariah, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Moga dengan wujudnya enakmen jenayah syariah ini selari dengan hikmah diutuskan Rasulullah SAW, iaitu menyempurnakan akhlak manusia dan membimbing mereka keluar daripada kegelapan jahiliah yang penuh dengan kezaliman dan penindasan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Riwayat Ahmad. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di negeri Selangor, pengubahan enakmen jenayah syariah 1995 menjadi bukti nyata komitmen pelaksanaan syariah Islam yang berasaskan 5 prinsip maqasid syariah seperti yang telah disebut tadi. Kelima-lima prinsip ini bukan hanya menjadi tonggak perundangan, malah berperanan sebagai kerangka penting dalam memastikan syariah Islam berfungsi untuk melindungi hak, maruah dan kehormatan insan yang disebut sebagai karamah insaniyah. Marilah kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam peruntukan enakmen jenayah syariah yang telah digubal. Dalam usaha menjaga agama, Seksyen 8 enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap perbuatan mendakwa diri atau orang lain sebagai Nabi, Rasul, Imam Mahdi atau Wali. Ini bukan perkara remeh. Ia membuka ruang kepada ajaran sesat, memesongkan akidah umat dan mengelirukan masyarakat. Kedua, dalam memelihara kehormatan agama dan maruah umat Islam, Seksyen 10 memperuntukkan tindakan terhadap perbuatan menghina Islam atau mempelekehkan kesuciannya. Perbuatan mencela agama sama ada secara terbuka atau sindiran halus adalah racun yang mampu mengugat keharmonian dan menimbulkan keresahan masyarakat awam. Justeru langkah penguasaan ini amat penting bagi mengekang fitnah dan memelihara kesatuan umat. Ketiga, dalam usaha menjaga akal fikiran, Seksyen 18 memperuntukkan larangan terhadap pengambilan arak dan bahan memabukkan. Sidang jemaah sekalian, bahan-bahan ini bukan hanya menghilangkan kewarasan individu, bahkan boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga dan menjadi punca kepada pelbagai jenayah yang mengugat ketenteraman awam. Keempat, demi memelihara keturunan dan martabat institusi keluarga, Seksyen 25 dan 29 enakmen ini memperuntukkan hukuman terhadap kesalahan zina dan khalwat. Kini gejala sosial semakin membimbangkan terhadap peningkatan kes dan anak tidak sah taraf dan kes-kes melibatkan konflik rumah tangga. Inilah kesan buruk apabila batas pergaulan tidak dijaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 32 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk yang membawa kerosakan." Kelima, bagi memelihara harta, Seksyen 17 enakmen ini memperuntukkan larangan terhadap perbuatan berjudi. Kita semua sedia maklum, judi bukan sekadar permainan untung nasib, tetapi satu permainan yang menanam sifat tamak haloba serta mendorong kepada ketagihan dan jenayah.
Dalam Islam, harta adalah amanah yang mesti diuruskan dengan penuh tanggungjawab, bukan dijadikan alat untuk memenuhi kehendak nafsu dan merosakkan yang mencanggah dengan syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman arak, berjudi, pemujaan, berhala dan menilik nasib dengan anak panah adalah semuanya perbuatan kotor, yakni keji daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah semua perbuatan itu agar kamu berjaya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, syariat Islam hanya bicara tentang hudud, kisah dan takzir secara teori, tetapi ia juga diterjemahkan melalui tarbiyah dan berterusan dan disokong dengan pelaksanaan undang-undang yang berkuat kuasa dalam konteks negeri-negeri pada hari ini. Walaupun pelaksanaan hukum hudud dan kisos masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya disebabkan kekangan perundangan dan faktor-faktor lain yang lebih utama untuk diberikan perhatian, janganlah kita lalai untuk melaksanakan apa yang mampu kita laksanakan. Ada satu kaedah menyebut, man la yudraku kulluh la yudraku kulluh aw la yudraku julluh. Apa yang tidak mampu untuk dilaksanakan kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian besar daripada yang mampu dilakukan. Justru kewujudan elemen jenayah syariah ini adalah usaha serius daripada institusi agama, khususnya Majlis Agama Islam MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Jabatan Pendawaan Syariah Selangor bagi memelihara akhlak, akidah dan kesejahteraan masyarakat. Ia bukan undang-undang yang membelenggu, tetapi sebenarnya ia undang-undang yang membela dan mendidik. Sebagai orang Islam, kita hendaklah memelihara, menghormati dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh ulil amri ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan pedoman dan panduan dalam hidup kita, iaitu pertama, umat Islam hendaklah memahami intipati yang terkandung dalam elemen jenayah syariah sebagai satu usaha pemaksaan syariah secara berperingkat dalam konteks perundangan negara. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa tarbiyah yang berterusan disokong dan dipelaksanakan tentang undang-undang mampu membina umat Islam yang berdisiplin, berakhlak mulia dan memelihara daripada kerosakan sosial. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha memelihara diri, ahli keluarga dan masyarakat daripada melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukuman kepada manusia dengan hukuman syariat yang benar yang mewahyukan kepadamu, dan janganlah pula kamu mengikut hawa nafsu, kerana hal ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang berat pada hari perlindungan, disebabkan pada hari perhitungan, disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Surah As-Sad ayat 26. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.